Tanya kan, kalau korang sampai kat tempat-tempat macam ni, okey, bawah pokok, benda pertama yang kau perhatikan atas pokok okey, atas pokok jenis yang agak dekat dengan kepala, okey. Pas kepala yang boleh capai, sebenarnya korang kena pati dulu atas pokok, okey, untuk mengelakkan sesuatu yang berbahaya lah, okey. Itu saja. Perhatikan bahagian-bahagian atas pokok, okey. Macam ni asal labah tu, kena jaga-jaga lah. Kadang kita tahu ada sarang, ada isi tak? Nah itulah, kena pati betul-betul. Sebab alam ni dia boleh menyamar, dia menyamar untuk keadaan sekitar. Dan memang perlu. Okay. Sebenarnya saya cuba menahan diri, okay? Saya cuba menahan diri untuk tidak bermain air sekarang, sebab saya pun tak tahan tengok air ni. Tapi kita selesai tugas kita, okay? Cek kayu api tu kan. Dia besar sikit, tapi dia boleh tahan sikit kan. Kau rasa cukup ke? Aku rasa dah okey ni kot. Tambah dengan kayu api yang tadi yang kita dah ambil dekat sana, rasa dah okey kan. Okay lah, kita bawa pula. Apa? Nak masak apa, Pak? Makan ayam. Ayam pula. Ni untuk menu kedua kita. Okey. Kita akan bakar-bakar ayam. Dan nanti kita akan makan bersama dengan gulai dan nasi. Mantap. Biden Henshin. Hey. Just Biden. Weh, boleh pakai tangan tu. Ni tu.
Nak tu. Say. Aku dah ramai aku depan. Dan yang bermain di mimpi menjelmalah engkau. Bilang menu yang kita nak buat ni. Kita rancang 3 hari menu kita nak masak. Minyak je pasal. Okay guys, masing-masing tengah berusaha dengan keras menyediakan bahan-bahan masakan. Kita lepak tepi air lah. Ni. Boleh lah kan? Minyak. Wah? Teng minyak guys. Kita garuk kepala dulu walaupun tak gatal. Kita ikhtiar lah macam mana. Bahan penting kan? Tu bahan penting untuk masak tu tak ada minyak. Tapi santan ada tak? Tak ada Tak apa, kita buat gulai ayam telur itik. Orang tak pernah buat, kita buat. kan? Okey lah geng. Kita jadikan je kan? Mudah. Tapi berjadi, boleh lagi. Boleh ubah. Kita boleh semua tu sama. Oi. Sudah bah. Pada kau gigil. Lepas 3 jam kita balik kan. Oh shit, pas 3 jam baru balik kan. Kuah tu nak balik. Dah pukul 7 ke 8 mu ni. Apa kerja malam ni? Tak. Oh tak? Tak. Sini. Oh esok kan. Kalau ada Inilah air limau. Hari ni ayah tu. Dia kelakar je. kau yang gagal. Video ni memang kelakar kan ni. Bau dah naik dah. Berapa nampak dari minyak kan? Abang orang lebih pendek. Naik lagi. Sini. Betul.
Kita ada masalah krisis berlawan dengan alam. Tak ada lah berlawan, tapi macam kita harap awan bagi kerjasama yang baik lah. Okay. Harap angin dapat bantu Semoga- kita lah kan. Uh, Kalau angin atas kuat, awan gelap ni hilang. Hujan tak jadi jatuh, supaya api kita Biasa terjaga. sentiasa terjaga lah. Sebab kita nak makan ayam macam gini guys. Dalam. Boleh lah. Boleh fokus tak gerak lah pasti. Kali kau masak nasi, nanti mesti bergerak kan. Sebenarnya kalau kita pandai jaga api, sebenarnya okey je. Silang oh. Jadi beginilah guys pengajaran video vlog kami buat yang pertama. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah tonton sampai habis, dan kepada anda semua yang sudah subscribe, tanda anda sokong untuk kami teruskan lagi dengan konten yang lebih menarik. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa share guys. See you di next video. Terima kasih.
Kalau betul lagi kolak Jan. Kalau hari betul-betul ini yang dibawa ke nanti Jan. vlog yang terakhir lah. Pukul 5 gopek dah kolak Jan. Kita semua dalam perjalanan keluar dalam Gopek songah ya. daripada hutan. Oh dah seram dah Jan. Ni apa? Yo. Pek. Ha? Penat guys. Penat guys. So, cabaran kita memang mantap lah. Pengalaman yang terbaik lah bagi kami kan. Alhamdulillah. Semua berjalan lancar. Lancar. Kita berjumpa lagi di next video. Okay.